Syoknya kalau moha ni bila-bila tua-tua ni ada masa prefer cari tempat, cari masa bermuslah dengan Tuhan. Cari masa, cari tempat bermuslah dengan Tuhan. Cari masa tu tak ada bersama dengan makhluk dah. Esek letak tepi. Tadi masa aku hidup aku hanya untuk Tuhan masa. Aku dah datang banyak. Tapi belum tempat kami beruslah-uslah ni asingkan diri daripada orang. Di satu tempat yang sunyi, beruslah dengan dia. Kalau tak mampu ikut ni, boleh duduk kat rumah, boleh. Buat satu tempat yang kita duduk situ memang kita uslah dengan Tuhan. Handset tak tepi dah tengok apa. Maksud tu uslah fikir kita. Masa kita banyak mana kita berfikir pasal tu. Fikir pasal diri. Aku dengan Tuhan ni banyak benda lain lagi daripada aku ingat. Doa sebut. Lah hati dia sebut. Allah. Kalau batin lagi mungkin ada sebut. Itu saja. Allah. 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 Panggil gitu dah. Mudah teriak tak boleh. Tak ada stop. Tak. Itu. Tapi insya-Allah dia mudah keluarkan mata. Waktu itu kita sedar diri kita ni banyak buang masa. Tak. Batin mudah nak keluar mata sikit. Tapi duk ingat batin nak sebut gitu. Lepas tu mata mula nak keluar. Lepas tu duk ingat diri kan. Itulah. Sudah hidup kita banyak. Jauh kita. Kita ada kita tempat masa itu. Tak kisahlah nak sebut Allah saja. Ataupun